Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan sebelum tengok, lihat video ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Terima kasih. Kita sekarang tak ada tu rumah ni bocor. Dia lidik-lidik. Kalau air tu nampak tu. Pesan. Okey. Dulu dia kata aku nampak dengan measurement. Oh, tapi jadi balik. Ni YouTube mak ada kesan, cerita ada kesan. Tu ada kesan kuning-kuning. Okay, ada kesan kuning-kuning. Ada kesan air. Okay. Saya ada try zoom ni. Okay, nampak. Dia sampai sini. Air tengah turun, nampak sini. Kesan air lalu. Teruk ni. Okay. Kita tengok berapa banyak nak letak PU. Okay. Berapa man meter? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa man meter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you guys. Dan terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amaruddin 891. Yang satu hati satu jiwa. Kalimah la ilaha illallah. Siapa ucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat di akhir kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan ucap kalimah la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye.
Jumpa lagi di next video.